Ruginya kalau siapa yang tak tahu benda ni. Kalau amalkan doa ini, kita akan dapat 1 bilion pahala, bahkan lebih. Doa apakah itu? Senang je. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Maksud dia, ya Allah, kau ampunkanlah semua orang Islam lelaki dan perempuan, orang beriman lelaki dan perempuan yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, siapa yang memohon keampunan untuk mukminin dan mukminat, maka Allah akan tulis kebaikan untuknya mengikut jumlah mukminin dan mukminat. Hadis riwayat Al-Haytami. Masya Allah. Orang Islam sekarang ni lebih 1 bilion. Campur daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang berbilion-bilion. Kita pun tak tahu. So kalau kita doakan supaya Allah ampunkan semua dosa orang Islam yang dahulu akan datang, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, kita akan dapat pahala semua orang Islam tu. Best ke tak best? Mestilah best. Kita naklah dapat pahala banyak-banyak kan. Sebab kita nak Allah rahmati kita dan mudah-mudahan kita dapat masuk syurga insya-Allah. Sahabat sekalian, kalau korang nak lagi doa yang best-best, saya ada himpunkan dalam buku baru saya 100 doa taubat, yang mana buku ni saya himpunkan 30 doa taubat daripada Al-Quran dan 70 doa taubat daripada hadis Nabi SAW. So kalau kita amalkan setiap hari, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, berkati rezeki kita, mudahkan urusan kita, baiki akhlak kita, bantu kita untuk tinggalkan maksiat, rahmati dan redai kita, dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat masuk syurga insya-Allah. Berita baiknya, ramai orang kata buku ni dapat RM10 dan ke bawah je, murah. So apa tunggu lagi? Tekan beg kuning sekarang untuk dapat harga murah. Assalamualaikum.